Saya cerita seorang sakit teruk dalam buku Keajaiban Sedekah. Banyak kisah-kisah pelik. Salah seorangnya, dia duduk di Mesir, duduk luar negara. Dia peniaga yang hebat. Tengah-tengah tu dia sakit. Pergi hospital beria. Klinik kata di sebelah Amerika ke Eropah ke, awak kena buat operasi segera. Kalau tak, bahaya. Dia pun bimbang, dia pun minta tangguh, minta beri obat dulu, dia akan mari balik. Sebab dia nak selesai beberapa bajet projek dia, nak selesai lah, nak bayar hutang ke apa semua sekalinya di Mesir. Dia pun patah balik. Mesir ni, dia pejabat dia tu betul-betul tepi jalan. Dia pun duduk tepi jalan. Mukanya pucat, isterinya pun tahu dah ni siang abang kita, anak-anak dia pun gitu. Sedang dia naik nulis-nulis, kadang-kadang dia pergi kat cermin tikap tengok gaya Mesir ni pergi mari. Sebelah jalan tu dia tengok ada orang jual daging. Jual daging unta, daging kebau, daging lembu apa. Kemudian tepi orang jual daging tu, macam-macam bangsa tu, ada seorang perempuan tua sedang duduk berdiri. Setiap kali orang jual daging, beli daging, dia pergi dekat orang tu, dia pergi ambil saki-baki daging yang letak pada pisau ataupun pada pelapik tu, kupur dalam plastik. Lalu dia pun datang. Dia kata, makcik buat apa? Makcik tu kata, saya ni orang susah. Saya ni janda. Saya ada anak yatim. Ramai. Saya tanggung. Jadi nak buat apa? Baki-baki tu saya boleh buatlah kuah. Bolehlah makan dengan roti, cicoh sup. Syurbah ke apa ke. Kawan ni kata, Tokeh, bagi dia 2 kilo cukup makcik. 2 kilo. Setiap hari makcik ambil sini 2 kilo. Ni pejabat saya depan. Saya sayang sikit lalu bagi. Makcik tu kata apa? Makcik tu terus lembek pada lutut. Melutut ke bawah, cara angkat tangan. Air mata bergerabak jatuh. Doa berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah orang ni, berilah hajatnya, semihakkanlah gini. Ni bukan hajar, bukan pakar. Sudah pada tu, dia pun masuk pejabat. Bila masuk pejabat ni, dia rasa dia macam sihat. Rasa macam sihat. Lepas tu dia balik rumah. Bila balik rumah, isteri dia, anak dia tengok pelik. Muka dia merah. Bukan merah nak marah. Merah tu maknanya mengalir darah comel lah. Dak pucat dah. Dak pucat, dak kuning dah. Dia kata, bah, ni macam mana? Dia pun cerita peristiwa berlaku. Anak isteri dia pakat menangis, angkat tangan, Ya Allah. Berkat doa orang tu beri. Akhirnya, dia nak kena pergi. Dia cek dulu kat hospital. Hospital kata kosong, tak ada apa. Dia kata tak payah pergi. Bini dia kata tak boleh lah bang, kita janji pergilah. Dia pun pergi tuan-tuan. Bila dia pergi, mana-mana operasi besar, dia akan test dulu. Repeat test. Test tengok tak ada apa-apa dah. Billahi alik, apa masalah ni? Kenapa ni? Kau makan apa? Kau buat apa? Tak, dia cerita. Maka benarlah sabda Nabi, dawau mardakum bisadaqah. Kamu rawatlah orang sakit di kalangan kamu dengan sedekah.